Hari ni kita pergi makan durian Musang King, tapi aku ambil Blackthorn dalam RM13. Jom kita try. Okey, durian kita sudah sampai. Durian cendol durian. Member buat kerja. Jom kita rasa. Okey, kita nak rasa durian cendol durian Blackthorn. Durian Blackthorn. Dua biji durian. Dua ulang. Royal itu. Aku pun tak tahu rasa Blackthorn macam mana. Sedap. Aku tengok lepas tu orang luar negara mai makan durian. Kalau musim durian kat Malaysia. Sedap. Dia rasa pahit-pahit sikit. Cendol durian musim panas-panas ni elok makan cendol durian. Ini dekat mana weh? Semanggu. Oh, Alam Pungsu. Cendol Alam Pungsu tepi jalan nak sebelum naik jambatan. Makan cendol tepi jalan. Member masih buat kerja assignment. Tapi kan dia punya rasa Blackthorn, dia rasa manis-manis. Dia tak ada pahit-pahit. Kita belah ni okey lah. Tadi kau mana? Tadi mahal. 20. Biji dia besar. Ya, apa boleh lah musim durian sekarang ni, apa makan durian, cendol durian ke buat apa dah? Macam mak aku buat ni. Mak aku buat Sarawak durian, lepas tu apa lagi boleh buat? Oh ya. Dah yang tempek-tempek tepung Wadah tu. kipen. Wadah kipen durian. Macam-macam boleh buat kat durian ni. Pulut durian. Tapi nak makan pulut durian kat Thailand pun ada tak? Ini cendol durian. Aku rasa kan durian yang apa tu, cendol ni dia letak durian nak bagi apa tu apa? Mana? Kuangkan manis. Dia nak seimbang kena dengan cendol tu. Kan? Ya, Alhamdulillah dah sudah habis durian kita, cendol durian kita. Memang sedap puas hati. Okey. Kita akan pergi cari lagi cendol durian ataupun kita makan durian saja. Jom. Ke mana lagi? Jom kita pergi. Ni guys, donat ni di sini. Okey, jom. Okey, hotspot kedua kita pergi makan durian kampung. Durian kampung di kebun Pak Rashid. Durian kampung kebun Pak Rashid, Batu Kurau.
Durian kampung Kebun Pak Rashid Patuku. Dia hang pusing lah video ni. Hang udah berapa? Tapi susah dia nak dapat. Kan macam tadi punya payah. Logan polisi dia putih-putih. Tapi di sini. Di belah tu kuning. Yang merah tak ada. Ha? Yang merah tak ada. Ya. Dia borong apa ni? Selalunya orang main kat sini beli borong. Borong-borong sebab kebun kan. Ini ke doyan. Ini doyan. Ke doyan. Kat sini makan tenang sebab kat kawasan kebun. Enggak ada ni kebau-kebau. Mana sini? Tadi sekilo dalam RM5. Sekilo RM5. Tadi berapa lah? 12. Total 2 biji RM12 lebih. Macam tu lah. Kuba. Kubah-kubah. Ni tak habis je nak. Tahu dah lepas baru. Kami beli 2 biji. Masa habis ke? Enggak ni kebau. Kebau. Rumah kebau. Mana? Mana? Dalam kampung. Dan tadi kami makan cendol Betul. Blackton. Cendol Blackton. Isi lagi kuning. Terbaik dah balik. Tapi manis juga. Tapi ada orang suka durian kampung-kampung kan. Kadang samai tu dia ramai lah. Tak ramai lah sebenarnya sebab private. Ha? Tempat ni kan. Kebun. Dia tak berapa ramai. Tapi ramai mandi sungai kat sini. Sambil makan durian. Inilah musim durian. Bila musim durian. Sampai ke sini. Sampai ke Batu Kurau kami cari durian. Tapi berbaloi lah. Baloi kan. Daripada Selama. Durian kampung lah. Durian kampung lah. Kampung pun ada gerik-gerik. Okey. Okay. Orang semua nak balik lah. Kau nak main? Yalah dah pukul berapa ni? Kami sampai dah pukul 6. Nanti kita nak pergi tengok dekat atas tu ada apa. Dia boleh naik tu. Naik sini di atas. Iyo. Tak tahu tadi dah perjalanan. Pak Rashid. Pak Rashid mah. Mana Pak Rashid ni kebun Pak Rashid tapi Pak Rashid tak main. Dia bakal sampah. Tapi sampah tu tak berdurian ni. Dia asap durian tak ada. Asap durian. Tak tahu. Oh, sikit kan. Tui. Banyak ni. Balik ni kena ni minum air apa? Minum air cap badak. Cap badak. Lebih orang minum pakai ni je.
Ambil air mineral, lepas tu ambil air mineral buh dalam ni. Settle. Tak bagi hilang bau. Tak bagi hilang bau. Basuh guna dengan ni. Hilanglah bau durian tu. Cuba buat. Kami terpaksa habiskan untuk kami tak membawa balik. Ini dah dua ya. Yang sebenarnya dua aku boleh beli sedikit tadi. Dia tanya kau nak beli. Nak beli Berapa kilo? Berapa kilo? Borong apa? Tapi kalau nak kami main, nak ni je, nak makan je. Ambil 2 biji gulik je main. Kan? Sebab aku pernah main. Pernah makan lah. Pernah main dengan family tu. Dia ramai. Sebab punya family memang gila durian. Ni benda tu dah habis dah. Oh, dah habis pernah tengok. Ada lagi tak? Ada 2 biji tapi makan dah banyak ni. Mesti aku akan bau durian apa sebab Terakhir. tadi aku ingat RM12 lebih ya. Tapi tak tahu RM12 apa. Buka hatimu. Kau bilang. Mainlah makan. Kau bilang. Langsung. Ya. Macam zoo tempat ni. Ada kerbau. Ada apa tu ni? Angsa. Bukan. Kijang. Ambil kijang. Kijang ni. Mana kijang ada? Kijang kan tu. Kijang ni. Mana? Mana kau? Besar. Kita makan free. Sebab tak minta bayar eh. Rusak ni kijang. Rusak. Tu belakang. Kat rumah. Tak macam rusak. Macam tu kalau kita macam zoo ke mana. Dia syok lah. Tak ramai orang. Nyayak ada apa semua makan durian ya. Settle dah habis. Dah habis untuk 1 hari makan durian. Stop. Kau dah terbuka. Ini durian kampung yang tadi kita makan tu. Macam ni. Putih-putih. Durian susu lah. Ada durian kampung. Sedap. Dah. Dah buka. Yang kedua. Kuning dia. Boleh. Durian kampung. Mantap. Kan tadi kita makan durian dah tadi kan. Kalau tak mau bagi bau durian kat tangan tu, kita pakai buah batu ni, kulit durian ni. Macam ni. Kita buat macam ni. Tak bau. Tapi dagingnya tak bau lah. Tapi memang tak bau. Tidak. Macam-macam tempat ni memang best lah. Nature. Ada rusa-rusa semua. Buka petai. Buka petai pun ada semua. Okey. Nampak? Dia ada kerbau. Ini rusa. Rusa kah? Ke kambing? Rusa-rusa. Ada rusa. Ada rusa di situ. Mantap. Rusa. Rusa.
Pakcik Rashid bukan sekadar durian, tapi ada zoo sekali.